Betul ke kat dunia ni, yang kaya makin kaya, yang miskin makin tercicik? Dan sebenarnya kalau korang perasalah, dia bukanlah tentang berapa banyak yang duit korang ada, tapi sebenarnya macam manakah duit itu diuruskan. Ada orang income dia biasa-biasa saja, tapi hidup dia steady, while ada orang yang duit dia banyak tapi kewangan dia hancur. So hari ni Daun nak share lah kepada korang macam mana orang bijak uruskan kewangan mereka. So first kali, orang yang bijak ni dia akan membuat audit cash flow. Dia akan bedah transaction history mereka untuk 2 ke 3 bulan yang lepas, and then dia akan tarik 3 nombor penting ini, iaitu komitmen tetap setiap bulan, variable spending yang selalu bocor setiap bulan, dan juga berapakah duit bersih yang betul-betul boleh mereka simpan. Selepas tu dia akan tetapkanlah satu rules di mana fixed commitment tidak boleh melebihi 30 ke 40% daripada gaji bersih. Dan kalau dia terlebih 40% ni, maka itu adalah signal yang struktur hidup dah tak betul. Sama ada lifestyle dia kena downgrade ataupun kena restructure lah hutang dia. Itulah yang membuatkan diorang ini sangat-sangat smart, sangat bijak kewangan, sebab mereka dah diagnose root cause dan dah betulkan punca daripada akar umbi daripada awal-awal lagi. And now cara kedua, macam mana orang bijak kewangan uruskan duit mereka adalah di mana selepas mereka dah nampak nombor yang sebenar, kewangan yang sebenar, diorang akan bina account architecture. Diorang akan asingkan duit mengikut fungsinya yang tersendiri. Contohnya lah kan, satu account ini adalah untuk bills dan juga komitmen, and then adalah satu account untuk matlamat, apa saja matlamat, dan satu lagi untuk emergency. Apabila gaji masuk saja, duit ini akan terus mengalir kepada account-account ini mengikut peranan masing-masing lah. Dan diorang ni juga pun akan membina emergency fund mereka mengikut fasa-fasa yang bersesuaian. So sebenarnya ramai je lah yang tahu kena ada emergency fund ni, tapi mereka gagal untuk ada emergency fund sebab target mereka itu terlalu tinggi. So apa orang bijak buat, mereka akan lakukan ataupun memulakan simpanan emergency fund ini secara berperingkat, which is mereka target rendah je, iaitu nak ada RM1,000 ataupun RM3,000 saja. Lepas tu barulah akan mencapai ikut 1 bulan punya komitmen, and then dah stabil baru naikkan lagi kepada 3 ke 6 bulan punya komitmen.